Okey, jadi untuk tu kita nak ke mana? Ke PD PD. Alright. Okay, let's go. Jom. Pantai Cahaya Batu Empat PD. Assalamualaikum, hai, apa khabar? MTE teruskan perjalanan kali ni. Kalau sebelum ni kita di episod Highway Temiang, kali ni seperti yang kita war-warkan dalam episod sebelum ni, kita nak ke Port Dickson PD. Alright, let's go. Kita ikut jalan pantai Seremban. Ini laluan dia. Daripada Highway Temiang tu, kalau kita ikut laluan ni, dia ada jalan satu lane, ada jalan 2 lane. So, hati-hatilah. Ada juga jalan yang berselikur-selikur dekat sini. Okey, lepas tu kita dah sampai jalan Ampangan Rasah. Daripada sini pula, untuk hari ni saya tak tahulah hari-hari lain macam mana. Hari ni banyak kereta sikit, tapi okey lagi lah, boleh handle lah untuk konvoi yang tak berapa besar. Okey, hati-hati kalau kita ikut laluan yang perlukan kita susul keluar. Standby lah, ikutlah marshal kita ya. Banzo steady je kat depan tu. Yang belakang ni okey lah juga, boleh lah ikut kan. Okey, nak share sikit lah tips bila kita sampai dekat Plaza Tol. Kalau konvoi ni, kita selalunya akan perlahankan tunggangan kita. Make sure kita follow marshal juga. Dan kalau boleh gunakan gear rendah, gear 2 ataupun gear 3. Sebab ada Plaza Tol yang laluan dia berkelok-kelok ataupun berselekoh, dan laluan dia agak sempit. Jadi untuk faktor keselamatan, ikutlah tips ni. Alright. Sekarang kita dah masuk kawasan Port Dickson. Okey, menuju ke tempat yang kita nak pergilah. Mestilah pantai kan. Okey, kalau dekat Port Dickson ni, bila dah sampai kawasan ni, kebanyakan kawasan ataupun ada spot-spot yang tengah construction. So ada kon, ada juga kadang-kadang barang-barang construction, dan ada juga kawasan yang ada batu-batu kecil ataupun berpasir. So hati-hatilah bila lalu kat sini. Okey. Kalau nampak kem tentera darat Batu Empat ni, ni petunjuk lah ni. Memang dah nak dekat dah sampai ke kawasan pantai. Petunjuknya juga, kita pun nak berhenti rehat lah. Nak tengok apa yang ada, makan-makan kat sini. Ni gerbang tentera darat ni. Alright, so group My Touring Explorer ni, kita dah sampai ke, sememangnya Port Dickson ni terkenal dengan pantai. Ikoniknya pantai lah, pantai Port Dickson. Dan kita dah sampai ke pantai Cahaya Negeri. Dan kita boleh tengok lah apa makanan-makanan yang ada kat sini. Ni kat sini kita nak makan ringan-ringan je, sebab kita berhenti sekejap je. Mungkin dalam 15 ke 20 minit untuk kita kudap-kudapan sikit. Lepas tu kita nak terus gerak menyusuri pantai Port Dickson ni sampailah ke Melaka sekejap lagi. Okey, jom kita tengok apa yang ada. Kita minum-minum dulu.
dia tadi, lepas pit stop Pantai Cahaya Negeri ni, perut pun dah terisi dengan roti sardin, goreng pisang dan juga air kelapa. Ada air tebu juga. Sedapnya tengah-tengah hari panas ni kan. Okey, apa pun, make sure minumlah banyak air. Lagi-lagi kalau cuaca panas ni. Lagi cantik kalau minum air isotonic macam 7up Revive ke, ataupun apa, Gatorade ke, 100 Plus ke. Okey, untuk make sure badan kita kekal dengan nutrisi yang kita perlukan sebagai tenaga sepanjang hari kita. Okey, lepas tu sebelum kita gerak ke Melaka ni, kita roger-roger lah ya kawan-kawan yang lain kalau ada yang nak isi minyak. Sebab bila dah sampai Melaka nanti, bukanlah tak ada petrol pump, ada, tapi kalau kawasan yang mungkin banyak kereta ke, susah untuk kita berhenti nanti, kita isi lah minyak dulu. Lagipun kot-kot lah ada kawan yang bawa motor-motor kecil sikit yang perlukan isi minyak selalu. Dah lepas jalan dekat 100 km ataupun 100 km lebih ni, kena isi minyak lah. Alright. Okey, kita lalu jalan pantai Teluk Kemang ni, kita boleh tengok jugalah banyaklah hotel-hotel ataupun pusat-pusat penginapan dekat Port Dickson ni. In future kalau nak bawa family, anak-anak ke, pun cantik jugalah tempat ni. Boleh relax dan santai-santai. Kita ada tempat makan. Ni kalau nak makan malam pun ada restoran yang tak buka siang, dia buka malam je. Ada juga kedai-kedai makan, ada gerai-gerai. Gerai ni banyak lah. Ada juga gerai-gerai souvenir. Budak-budak suka lah ni souvenir ni. Ada jual pelampung lah bagai. Okay, ada Hospital Port Dickson. Okay, di sepanjang jalan pantai Teluk Kemang ni ada juga kawasan-kawasan yang banyak kereta dan berseleko-seleko. Ada juga jalan yang bumpy dan ada kawasan yang mungkin banyak kenderaan berat lalu. So dia mungkin ada minyak tumpah sikit. So hati-hati. Kita dah sampai Tanjung Agas. Okey, kalau nak diikutkan laluan nak ke Melaka ni banyak je daripada Port Dickson ni. Tapi kita ikut marshal kita, Kuala Banzul. Dia lalu sini, boleh tembus Kuala Singapura Baru, Linggi, Masjid Tanah lah. Ni Sungai Linggi. Kita dah masuk sepadan negeri Melaka. Okey, sekian dulu video kali ni. Kita jumpa dalam next video untuk kita explore Melaka pula. Alright guys, stay tuned. Bye bye. Assalamualaikum.